So, hai, Assalamualaikum guys. Bersama saya, special customer kita ada Kak Ilya. Kak Ilya dari mana nak ke mana ni? Kak dari Bandar Kuala Terengganu. Memang mari dekat Setiu Penarik ni sebab nak mari makan dekat NL Celup Tepung. Mari makan kat NL. So, Kak Ilya kat sini makan apa Kak Ilya? Tadi Kak makan celup tepung. Memang best. Sutun dia lembut je, tak overcook. Lepas tu salted egg crab. Memang sedap. Memang terbaik. Memang recommend lah kalau ada mari sini nak tahu nak order benda, boleh order ketam salted egg tu. Memang So, sedap. itu paling favourite Kak Ilya lah. Sebab kuah dia pekat, memang orang Makan kata dengan nasi kepala pun best molek. lah. Makan saja. Okay. So, Kak Ilya, apa yang best? Cuba saja sikit kat customer kita luar sana. Apa yang best kat NL? NL celup tepung ni kalau siapa-siapa nak mari, kalau kedai celup tepung sini memang banyak, tapi kalau NL ni dia banyak lebih kepada view. Lepas tu ada basking, lepas tu dia ada 2 tikar. Maknanya kalau kita tak mampu duduk dekat bawah ni, boleh duduk atas juga. Betul. Okay. So, kalau korang nak rasa nak healing bersama, ada basking ke ataupun nak makan best, korang boleh jumpa dekat NL. Kita semua jumpa kat NL. Okay semua? Bye-bye.